Sebab saya dulu kencing bubui, malam-malam kerap bangun, kurang tidur. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, semua okey. Sekarang saya jogging boleh pergi ni, buat senaman. Pagi-pagi. Dulu saya tak boleh. Lagi letih, penat. Ya, Alhamdulillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aris bin Arifin. Saya lama dulu. Saya ada 3 serangkai juga ni. Kencing manis, kolesterol, lepas tu darah tinggi. Masa saya balik daripada Jitra, petang tu saya nak pergi makan, tiba-tiba saya tu hayang-hayang masa mata kabur. Tu saya macam nak rebah lah. Besok tu saya pergi klinik kesihatan Mantin lah. Doktor kata pakcik dah kena darah tinggi. Ni kencing manis ni, dia kata. Dia check, dia ambil darah 9 point berapa kan. Saya terkejut lah. Hitam lah kan. Sebab saya dulu kencing bubui, malam-malam kerap bangun, kurang tidur. Lepas tu saya terbaca ni Betrin ni dia boleh dia menggantikan min. Saya pada saya makan ubat chemical ni, baik saya makan. Tapi saya makan ubat macam suplemen macam-macam lah sebut dah. Tapi dia maintain je lah, tak ada lah berkurang lah. Tapi Alhamdulillah lah, sejak saya mengamalkan Betrin ni, semua dah tak ada. Kencing dah okey, tidur pun okey, tak ada. Kencing pun bangun pagi je ubat macam-macam, suplemen pun macam-macam saya beli penuh. Orang rumah marah dah. Sikit baca sikit tak mau nak order dia. Berapa banyak berhabis lah duit? Banyak ribu lah. Habis lah duit simpan tu. Dekat mana jumpa je tuan? Dalam TikTok lah. Dalam TikTok saya. Saya cuba dah ni. Alhamdulillah lah, saya tak makan ubat darah tinggi dah. Lagi tu saya setiap pagi saya ada tu, dia punya cek darah lah. Dia 5.2 macam tu lah kan. Okey lah, tak ada lah dulu. Tak apa. Kalau 8 tu masa tu mata kabur nak pitam saya tahu tu dah kencing manis Tapi sejak makan ni okey, Alhamdulillah lah. Bateri ni saya dah kencing manis dia kawal lah. Tak ada tinggi lah. Dia 5.6 ke bawah lah. Tak pernah naik lagi dah. Tu saya selalu ambil tiap hari pagi. Kalau puasa saya tu kadang 49 Tadi tu berapa lama tuan nampak kesan dia tu? Dah berbulan lah, dah start hari kena itu. Dah 3 bulan lah, 2 bulan okey lah. Alhamdulillah lah. Maknanya dalam 3 bulan tapi kesan dia awal pada tu lagi sebab makan tak ada apa dah, okey dah. Lebih kurang berapa lama tu? Rasa sebulan? Sebulan dah. Sebulan dah nampak? Nampak dah. So Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, semua okey. Sekarang saya jogging boleh pergi ni, buat senaman. Pagi-pagi. Dulu saya tak boleh. Lagi letih, penat. Ya, Alhamdulillah lah. So, dari segi pemakanan macam mana? Saya makan, saya kata kalau kurang pada 10, makan 1 pagi, 1 malam. Saya aman tu lah. Sekarang saya kurang makan lah. Kalau malam tak makan dah. Makan siang aja. Dia kenyang lah. Dia okey. Untuk pada mereka-mereka di luar sana yang ada masalah 3 serangkai ke, atau terutama dia yang ada penyakit kencing manis, eloklah mencuba Betrin ni. Betrin ni saya rasa sesuai sangat lah untuk menggantikan kita. Cubalah. Dia insya-Allah. Kalau diizinkan Allah Ta'ala, kita akan selamat lah.